Insurans first party ataupun komprehensif dia cover 4 perkara sahaja. Okey, yang pertama, repair disebabkan oleh accident. Yang kedua, claim sebab hilang. Yang ketiga, kita boleh claim sebab terbakar. Yang keempat adalah tuntutan daripada pihak ketiga. So, biasanya first party ni untuk kereta, dia ada towing percuma. Tapi kalau kereta rosak, kita call je insurans tersebut. Tapi dia cover limit lah 150 km pergi dan balik. Total out tu 150 km percuma. Kalau lebih pada range tu, dia kena tambah sikit lah. Okay, yang ni basic. Dan kalau kata tambahan pula, contoh cover cermin. Kalau kita tambah cover cermin, baru kita boleh claim. Lepas tu yang kedua adalah cover banjir. So ini tambahan juga. Okay, optional juga cover banjir. Yang ketiga adalah cover alat ganti original untuk kereta 5 tahun ke atas. Contoh kalau kereta contoh Myvi dah lebih 5 tahun. So bila accident nak hantar dekat Pro 2 tapi tak nak kena charge tambahan. So dia kena tambah waiver betterment ataupun new replacement part cover. Dan yang keempat adalah towing unlimited kilometer. So kita boleh towing unlimited. Itu pun tambahan juga. Dalam masa setahun unlimited kilometer towing dia. Okay. Lepas tu, biasanya siapa yang minta quotation saya, yang renew dengan saya akan bagi harga contoh Etika, sum cover, market value. Itu beza dia. Okay. Market value ni pula adalah kalau kata accident, contoh hilang, hilang ataupun total loss. Bulan 1 renew cover 50,000. Bulan 10 accident. Lepas tu total loss terus. Insurans tak akan bayar 50,000. Dia akan bayar ikut market value semasa kereta tersebut. Mungkin dalam 46,000 macam tu, dia bayar 46,000 sahaja. Tapi bagi aggregate value, AV ni yang saya bagi quotation kan. Aggregate value adalah kalau kata hilang ataupun total loss, dia akan bayar amount yang kita cover. Contoh tadi, kereta tadi, cover 50,000. So bulan 10 accident, lepas tu total loss terus. Walaupun kereta tu market dia masa tu mungkin 46,000, insurans tetap bayar 50,000. So harga tak lari jauh lah. Okay, nampak? Itu sahaja. Nak renew insurans road tax boleh contact saya. Nombor saya, ini nombor saya. Boleh contact nombor ni.